Bismillah. Assalamualaikum. Ciao. Jumpa lagi kita dalam video kali ini. Family, sihat ke tu? Pernah tak komi terfikirkan macam mana satu kebangkitan rakyat yang asalnya bermula dengan niat yang sangat suci, penuh dengan harapan untuk sebuah negara yang lebih adil dan saksama, boleh tiba-tiba bertukar 180 darjah menjadi satu pentas penyembelihan yang sangat dahsyat. Sebuah tamadun yang indah yang pernah aman damai hancur berkecai. Inilah kisah sedih kejatuhan Syria. Okey, moh kita fahamkan cerita ni dari mula. Semuanya bermula pada tahun 2011. Masa tu, ada satu percikan api harapan. Rakyat Suria yang majoritinya Ahlus Sunnah wal Jamaah bangkit menentang rejim yang dah sekian lama menekan hidup damai. Mula-mula tu, pada Mac 2011, semuanya aman je. Rakyat cuma turun ke jalan raya, menuntut hak, nakkan demokrasi, nak ekonomi yang lebih baik. Tapi, di sinilah plot twist dia bermula. Rejim Assad, demo buat satu langkah yang sangat licik. Demo lepaskan beratus-ratus banduan radikal dari penjara-penjara terkenal macam Setnaya. Atik, kenapa demo buat macam tu? Tujuannya satu je, nak meracuni revolusi yang murni ni dari dalam. Supaya dunia nampak yang kebangkitan ni bukan kebangkitan rakyat, tapi pemberontakan pengganas. Dan tak lama lepas tu, strategi demo nampaknya menjadi. Kumpulan-kumpulan militan mula tumbuh macam cendawan lepas hujan. Dan bila dah ada kekosongan kuasa macam ni, macam biasalah kan, tangan-tangan gaib dari luar pun mula masuk campur. Inilah babak di mana revolusi Syria yang asli telah dirampas sepenuhnya. Petikan ni, dia jelaskan segalanya dengan tepat. Cita-cita rakyat Syria untuk negara damai sendiri, untuk masa depan anak-anak damai terus tenggelam. Yang timbul pula agenda-agenda asing yang melihat Syria ni bukan lagi sebagai sebuah negara, tapi cuma sebagai padang catur untuk perang proksi antara kuasa-kuasa besar. Maka muncullah watak-watak utama yang membawa kehancuran ni. Komen ada Jabhat al-Nusra yang merupakan wakil rasmi Al-Qaeda dekat Syria. Lepas tu ada Ahrar al-Sham yang diasaskan oleh banduan-banduan yang baru dilepaskan tadi. Dan yang paling penting, duit. Duit datang mencurah-curah dari luar, dari Qatar, Arab Saudi dan penderma-penderma kaya. Duit ni sengaja disalurkan hanya kepada kumpulan pelampau ni, manakala pejuang-pejuang tempatan yang sederhana dibiarkan terkontang-kanting tanpa bantuan. Perbezaan dia tu macam langit dengan bumi, Jo. Di satu pihak, kita ada penentang asal berjuang untuk negara dema, untuk Syria, agenda dema nasionalis. Tapi di pihak yang satu lagi, kumpulan yang kaya raya dengan duit asing ni, agenda dema sangat berbeza. Ia bersifat sektarian, melangkaui sempadan negara. Matlamat dema bukan lagi nak selamatkan Syria, tapi nak tubuhkan satu empire ikut acuan ideologi sempit dema, walaupun ia bermakna Syria tu sendiri perlu hancur lebur. Bila ideologi yang ekstrim dan duit yang banyak bertemu, maka lahirlah api fitnah yang paling berbahaya dalam sejarah umat manusia, iaitu perbalahan mazhab, perang saudara sesama orang Islam. Apa sebenarnya fitnah sektarian ni? Senang cerita macam ni lah. Ia terjadi bila identiti agama kita, Sunni, Syiah, Alawi, Kristian digunakan sebagai senjata. Agama yang sepatutnya menjadi rahmat untuk semua ditukar menjadi lesen untuk membunuh. Jiran Qomeh bukan lagi dianggap sebagai jiran, tapi musuh yang halal darahnya, hanya kerana mazhab atau agamanya berbeza. Ngeri kan? Dan keganasan ni, ia datang dari semua pihak, Co. Tidaklah satu pihak je. Rejim guna milisya Syabihah untuk menyembelih orang awam Sunni. Kumpulan pemberontak radikal pula membalas dengan memusnahkan tempat-tempat ibadat Syiah dan gereja Kristian yang dah wujud beratus-ratus tahun. Masyarakat yang dulu hidup bersama dengan aman, kini saling berbunuhan. Jutaan rakyat terpaksa lari tinggalkan rumah, menjadi pelarian di tanah air sendiri. Dan dari lautan darah inilah muncul seekor raksasa yang paling ganas dan paling tak berhati perut. Kita masuk babak keempat, ke muncak tragedi Syria, kebangkitan ISIS. Senjata utama ISIS adalah satu ideologi yang dipanggil takfiri. Apa benda tu takfiri? Ia datang dari perkataan kafir. Ia adalah satu amalan di mana satu kumpulan dengan begitu mudah dan sembrono melabel seorang Muslim yang lain sebagai kafir, hanya sebab tak bersetuju dengan fahaman sempit mereka. Dan bila cop kafir tu dah dilemparkan, darah orang tu terus jadi halal untuk ditumpahkan. Logik dema ni sangat ringkas, tapi kesannya amatlah menakutkan. Pertama, dema tuduh semua orang yang tak ikut acuan dema sebagai kafir. Kedua, dema isytiharkan yang orang-orang ni semua dah murtad. Dan ketiga, darah dema halal untuk dibunuh.
Dengan 3 langkah mudah ni, dema menghalalkan pembunuhan beramai-ramai, terutamanya ke atas sesama Muslim. Nak tunjukkan betapa ekstrimnya ideologi takfiri ISIS ni, sampaikan kumpulan macam Jabhat al-Nusra yang sama-sama radikal tu, malah Taliban di Afghanistan pun, dia mengkafirkan. Dema anggap semua tu murtad yang wajib diperangi. Dalam kepala dema, hanya dema saja Muslim yang betul atas muka bumi ni. Yang lain semua salah. Sekarang, kita dah sampai ke bahagian yang paling penting dalam kupasan kita. Segala keganasan, ideologi takfiri dan pemberontakan ni sebenarnya bukanlah benda baru dalam sejarah Islam. Ia adalah jelmaan semula satu fahaman sesat yang paling awal dan paling berbahaya. Para ulama panggil mereka Neo-Khawarij. Neo tu maksudnya baru. Khawarij pula adalah kumpulan sesat yang pertama dalam sejarah Islam yang memberontak menentang pemerintah yang sah, iaitu Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ciri-ciri utama dema sama je macam dulu. Memberontak, sangat mudah mengkafirkan orang lain dan menghalalkan darah sesama Muslim. ISIS, Al-Qaeda dan yang seangkatan dengannya adalah Khawarij versi moden. Cuba kita bandingkan sekejap. Khawarij zaman dulu, objektif dema agak terhad. Tapi Neo-Khawarij zaman moden ni, cita-cita dema nak takluk satu dunia. Taktik dema pun dah jauh lebih canggih. Dema guna internet untuk sebar propaganda, guna media sosial untuk rekrut ahli baru dan guna pengebom berani mati untuk cipta ketakutan yang maksimum. Dan yang paling bahaya, sasaran dema bukan lagi musuh politik atau tentera. Siapa-siapa saja, termasuk orang awam, wanita, kanak-kanak, boleh jadi mangsa. Takfiran dema pula meluas. Siapa saja yang tak sebulu dengan dema, automatik jadi target untuk dibunuh. Okey Cu, sebelum kita buat kesimpulan, kalau komen rasa penerangan ni bermanfaat dan membuka mata, mohon jasa baik untuk suka, langgan, komen Allahu Akbar dan kongsikan supaya lebih ramai lagi yang sedar akan bahaya fahaman ni. Jadi, inilah persoalan paling besar untuk kita renungkan bersama. Selepas kita tengok apa yang terjadi di Syria, bagaimana harapan dihancurkan oleh ideologi asing dan wang, bagaimana agama dijadikan alat untuk membunuh, adakah kita cukup yakin yang kita, masyarakat kita, cukup kebal daripada fitnah yang sebegini? Keganasan Neo-Khawarij ni, dia berselindung di sebalik nama Islam yang suci. Tapi hakikatnya, ia adalah musuh Islam dari dalam. Puncanya adalah kejahilan terhadap ajaran agama yang sebenar dan nafsu serakah untuk mendapatkan kuasa serta pertumpahan darah. Satu-satunya benteng kita adalah dengan kembali kepada ajaran Islam yang tulen, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwariskan oleh Nabi SAW dan para sahabat baginda. Wajib bagi kita semua untuk menuntut ilmu dari sumber yang sahih supaya kita tidak mudah diperdaya dan dijadikan alat oleh musuh-musuh agama. Alhamdulillah. Ingat Jo, jangan main taik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.